Untuk korang yang malas makan popcorn dekat wayang dalam kotak, nak makan dalam mangkuk, boleh cuba macam aku. Last Saturday aku pergi dengan wife aku. Dah lama dah kita tak tengok wayang. And aku ada sebab kenapa aku malas nak tengok wayang dekat sinema. Sebab aku malas nak duduk ramai-ramai dengan orang. Sebab ada mungkin aku tak selesa sikit lah dengan wife aku, tak selesa. Dan mungkin sebab ramai orang risau je lah after COVID, risau banyak penyakit. So aku pun, kita orang lebih selesa duduk dengan cara yang lebih kita-kita je lah yang tengok wayang ni kan. Tapi sebab nak ada vibe tengok wayang tu, aku dengan wife aku, kita orang pergi tengok dekat KLCC. Memang best, seronok. Macam biasalah, macam biasa aku dengan wife aku pergi, sambil-sambil tengok wayang tu, sambil kau boleh main kerusi-kerusi dia, boleh makan, boleh minum, lebih selesa. Lepas tu kau tak payah fikir nak beratur panjang untuk ambil makanan dan sebagainya. So kalau ke mana-mana yang macam korang yang ada rasa new experience tengok wayang, boleh follow macam apa yang aku cakap lah. Sekian, itu saja.